Kena ada satu kot. Kena ada satu. Tok Sri, di mana kekuatan BN sebenarnya? Kalau kita perhatikan, ramai bercakap calon adalah setiausaha UMNO, tidak dipilih timbalan ketua bahagian, tidak dipilih ketua pemuda. Apa mesej yang Datuk Sri nak sampaikan kepada penyokong Tega BN dan juga penyokong atas parti dan juga pengundi muda yang berumur 18 hingga 39 kat situ dalam lingkungan 46%? Apa mesej nak sampaikan? Undilah calon Dr. Yusri ni. Tidak ada yang tidak baik pada Fahmi, ya. Ketua pemuda yang shortlisted juga ada 8 orang, lepas tu 2 orang menarik diri, iaitu ketua wanita tidak sihat, ketua puteri mungkin dia tidak confident lagi. Jadi pemangku ketua bahagian, timbalan, naib, ketua penerangan, bendahari, susah bahagian, 6 orang yang tinggal. Jadi daripada 6 orang itu diberilah nama kepada Presiden. Dah diperhalusi oleh Datuk Seri Syakrani, pengurusi perhubungan. Mereka berdua lah akhirnya memilih. Shortlisted berapa tu? 2 katanya. Lepas tu tinggal 1. Jadi mesejnya ialah begini. Di Nenggiri 53%, 40 tahun dan ke bawah. Yang ini 45-46%. Oleh itu ada 54% berumur 40 tahun ke atas. Kita memilih calon berumur 53++. Lepas tu ketika dia tu baru 54. Betul 54 tahun. Dia tidaklah terlalu muda, dia tidak terlalu tua. 54 pertengahan. Nak tahu siapa dia punya tanda aras? Yang 100 tahun lah tanda aras. tak nak menyebut namanya lah. Jadi dia pertengahan, betul-betul pertengahan lah, 54 kan. Okey. Kemudian apa lagi?